Dalam setiap kelas, ada murid yang cemerlang kerana kepandaiannya dan ada juga murid yang istimewa kerana keindahan hatinya. Nur Naila Aira binti Nurul Fajar, anak keempat daripada 4 beradik, seorang murid yang membesar dengan jiwa yang lembut, penyayang dan penuh empati. Naila gemar membaca dan mengekspresikan dirinya melalui seni kreatif. Namun, keistimewaannya bukan sekadar pada bakat, tetapi pada caranya menjaga hati orang lain. Dia ramah, pemurah dan sentiasa peka dengan perasaan orang di sekelilingnya. Di antara banyak kenangan bersama Naila, ada satu kisah kecil yang meninggalkan kesan besar di hati seorang ibu. Suatu hari, Naila terlihat wang saku uminya kosong. Tiada wang kertas, hanya sekeping kad sahaja. Wajahnya berubah risau. Disangkanya Umi sedang kehabisan duit. Tanpa disuruh, tanpa diminta, Naila berlari ke biliknya, mengambil semua simpanan hariannya, lalu menyerahkan kepada uminya sambil berkata, "Naila bagi Umi untuk belanja. Kasihan Umi." Saat itu, hati seorang ibu tersentuh, bukan kerana jumlah wang yang diberi, tetapi kerana keterusan kasih sayang yang lahir daripada hati kecil seorang anak. Bagi saya, Naila seorang murid yang sangat suka membantu kawan-kawan, sangat mudah memberi pendapat, sangat berdisiplin, dan yang paling saya suka, dia sangat kemas. Okey, seterusnya daripada segi bacaan Al-Quran, hafazan, Naila sangat berdisiplin lah. Setiap hari beliau akan memastikan hafazannya telah dibaca, tilawah dia telah dibaca, barulah dia akan melakukan aktiviti yang lain. Okey, baik. Salah satu perkara lagi tentang Naila ni, beliau suka melakukan solat duha tanpa paksaan daripada mana-mana. Okey, selepas mengaji, dia akan terus wuduk dan solat duha. Sedikit sebanyak, dia telah mendorong rakan-rakan yang lain untuk sama-sama solat duha juga. Itulah Naila, peka pada kesusahan dan ikhlas dalam memberi. Setiap hari, Naila sering meminta doa daripada Umi. Dengan suara yang lembut, dia berkata, "Umi, doakan Naila menjadi anak yang solehah." Dan hari ini, kami menyaksikan doa itu mula tumbuh dalam peribadinya, melalui akhlak, melalui empati, dan melalui kasih sayang yang tulus. Semoga Nur Naila Aira terus membesar menjadi anak yang solehah, penyejuk mata ibu dan ayah, serta cahaya kebaikan buat semua.